pada Selasa 30 Jun 2026 ni adalah hari penentu kepada YB Syed Saddiq. Dia bakal dipenjara ataupun kekal dibebaskan. Kenapa aku cakap kekal dibebaskan? Untuk korang yang tak tahu, actually kes Syed Saddiq ni dah melalui dua proses mahkamah, mahkamah tinggi dengan mahkamah rayuan. Okey, aku ringkaskan kronologi kes Syed Saddiq ni pada korang yang tak tahu pucuk pangkal dia lah. Okey, pada tahun 2021 Syed Saddiq ni didakwa atas 4 pertuduhan melibatkan Dana Armada Bersatu. Yang pertama, pertuduhan yang pertama bersubahat melakukan pecah amanah jenayah melibatkan RM1 juta Dana Armada. Dan pertuduhan yang kedua pula salah guna harta sebanyak 120,000. Yang ketiga dan keempat ni dalam pertuduhan yang samalah, pertuduhan pengubahan wang haram amla berkaitan wang tersebut. And pada 9 November 2023, ni dekat Mahkamah Tinggi lah, YB Syed Saddiq disabitkan bersalah pada semua pertuduhan dan dijatuhkan hukuman 7 tahun penjara, 2 sebatan dan denda 10 juta guys. Dan pelaksanaan hukuman ditangguhkan sementara menunggu rayuan dari pihak YB Syed Saddiq lah. So masa tu YB Syed Saddiq ni memang dah dijatuhkan hukuman. Dia bersalah lah kat Mahkamah Tinggi ni. Cuma dia tunggu rayuan je. Dia lepas ketak dekat Mahkamah Rayuan. Dan pada 25 Jun 2025, keputusan Mahkamah Rayuan. Ni keputusan Mahkamah Rayuan selepas Syed Saddiq membuat rayuan. Panel 3 hakim sebulat suara membenarkan rayuan Syed Saddiq ni. Sabitan dan hukuman diketepikan. Mahkamah memutuskan beliau dibebaskan dan dilepaskan daripada semua pertuduhan. So dia bebas lah dekat Mahkamah Rayuan ni. So maknanya rayuan Syed Saddiq ni dah berjaya. Dia dibebaskan dan dilepaskan daripada semua pertuduhan. Ya guys. Tapi selepas sehari keputusan Mahkamah Rayuan dibacakan, selepas dia bebas lah, pada 26 Jun 2025, pihak pendakwaan memfailkan rayuan ke Mahkamah Persekutuan kerana tidak bersetuju dengan keputusan Mahkamah Rayuan tersebut. So pihak pendakwa tak puas hatilah dengan keputusan Mahkamah Rayuan yang membebaskan YB Syed Saddiq ni daripada pertuduhan. Dan kita go ke Mahkamah Persekutuan. Pada 11 Disember 2025, Mahkamah Persekutuan mendengar hujahan kedua-dua pihak dalam rayuan akhir pendakwaan. So now this is the last keputusan Mahkamah pada 30 Jun 2026. Keputusan untuk 30 Jun 2026 ni berdasarkan tuntutan tidak puas hati dengan keputusan Mahkamah oleh pendakwa lah, yang keputusan Mahkamah di Mahkamah Rayuan. And ni dekat Mahkamah Persekutuan. Apa yang akan berlaku pada 30 Jun ini? Apa yang akan berlaku? Terdapat dua kemungkinan. Memanglah dua kan. Dia salah dan tak salah je kan. Mana ada tengah-tengah kan. So yang pertama, kalau rayuan pendakwaan ditolak oleh Mahkamah Persekutuan, kalau ditolak, keputusan Mahkamah Rayuan dikekalkan. Syed Saddiq kekal bebas penuhnya daripada semua pertuduhan. So maksudnya dia bebas lah kalau rayuan pendakwa tu ditolak. So yang kedua, pendakwaan dibenarkan. Kalau dibenarkan macam mana pula kan? Mahkamah Persekutuan membatalkan keputusan Mahkamah Rayuan. Dan sabitan Mahkamah Tinggi boleh dipulihkan atau mahkamah boleh mengeluarkan apa-apa perintah yang difikirkan wajar mengikut undang-undang. Ini bergantung pada alasan penghakiman lah yang akan dibicarakan pada hari keputusan nanti. That's mean pihak mahkamah menggunakan keputusan Mahkamah Tinggi
iaitu YB tetap bersalah. Dan keputusan Mahkamah Rayuan yang membebaskan YB itu dibatalkan. So aku harap keputusan Mahkamah Persekutuan memihak kepada YB Syed Saddiq. Jom kita ramai-ramai doa supaya Syed Saddiq ni keputusan berpihak kepada Syed Saddiq. Kita tahu kepribadian YB Syed Saddiq ni, dia adalah ikon ataupun contoh anak muda yang terbaik untuk rakyat Malaysia kecuali Ceplos. So aku memang harap-harap sangat keputusan Mahkamah Rayuan ni tidak dibatalkan dan YB kekal dibebaskan dari semua pertuduhan. Okay guys, itu saja yang aku nak share kat korang untuk hari ni. Patah dahan jatuh ke laman, burung tempua hinggap di titi. Benar atau salah biar mahkamah tentukan, jangan menghukum sebelum dibukti. Bunga melur harum baunya, mekar indah di tepi laman. Hormati proses serta hukumnya, biar mahkamah beri keputusan. Please like, share and subscribe guys. Jumpa di next video yang akan datang. Asal serius sangat. Apa-apa, Roger. Why so serious?